Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir. Okey, straight to the point lah. Tips kali ni saya nak kongsi tentang tips posing bagi wanita terutama yang plus size yang badan dia agak berisi ni lah. So, posing ni lebih sesuai sekiranya mereka memakai business suit ataupun blazer dengan seluar lah ataupun pants. Sebab kalau pakai baju kurung ataupun kain kan, baju kurung lah senang kan, posing yang boleh dilakukan oleh mereka yang berpakaian baju kurung ni agak terhad sikit lah, pasal dia akan nampak macam bulky lah kan, pasal dia kain tu kan dia straight kan. Kalau kita layan posisi banyak angle pun, banyak pose pun, keadaan bahagian kaki kita tu agak terlindung dengan kita punya kain lah kan. Okay, sambil-sambil saya cakap ni, you boleh tengok gambar-gambar yang saya kongsikan ni. Sebab apa ni, kalau mereka yang plus size ni nampak lebih slim kalau mengenakan blazer ataupun business suit lah, business pakaian-pakaian korporat ni lah. Pakaian korporat ni maksudnya blazer dengan seluar lah ataupun blazer dengan pants kan. Trousers, ada orang panggil pants, ada orang panggil trousers kan. Seluar lah senang cerita kan, bahasa kita kan. Okey, sebab bila kita pakai macam seluar ni kan, dia membantu dari segi leading line dalam bidang fotografi ni, membantu dari segi leading line. Kita boleh pose, buat banyak pose macam kalau frontal ni, yang berdepan macam ni, kaki kita tu biasanya kita akan, bukan kaki saya lah, kaki subjek kita tu ataupun wanita yang posing tu, dia boleh silangkan sikit. So nampak lah dia macam line tu menjurus ke situ dan bukan dia straight macam ni. Kalau kita pakai kain, kita buat apa pun tak nampak kan, pasal dia terlindung. Jadi bila kita silangkan kaki depan tu macam cross kan, dia nampak slim macam tu. Lagi satu, kena perhatikan juga bahasa tangan. Tangan ni memang peranan lah. Pasal kalau kita duduk stiff macam tu je, memang dia tak cantik lah. Ini untuk semua lah, plus size ke bukan plus size pun. So tangan tu kita kena main lah. So benda ni kadang-kadang ada setengah orang dia harapkan 100% pada direction fotografer. Itu betul lah juga kan, pasal terutamanya kalau kita ambil gambar korporat kan, mereka ni bukannya artis. Bukan artis ni, mereka ni bukanlah biasa berdepan dengan kamera. Kalau di jabatan kerajaan pula, ada setengah position tu mereka pun tak sangka mereka berada di situ. Tapi bila berada di situ, di kedudukan tu, ataupun di corporate ladder ke apa semua kan, mereka pun tak sangka yang gambar mereka tu diperlukan oleh agensi mereka, pegawai-pegawai mereka untuk gunakan pelbagai medium lah kan. Jadi mereka ni memang tak biasa lah berhadapan depan kamera kan. Bukan mereka bercita-cita nak jadi artis pun kan, nak jadi popular ke tidak, tapi dah kedudukan mereka macam tu. Jadi kalau boleh pegawai khas itu tolonglah tengok ni yang gambar-gambar yang saya share ni, tolong tengok. Sampai-sampai cakap kan, tolong tengok pos-pos apa yang sesuai kalau nak untuk bos mereka lah. Dan bos mereka pun kan sebaik-baiknya tengok lah juga, at least sebelum datang kepada sesi foto tu dah ada idea ataupun gambaran apa yang nak buat kan, dari segi tangan, posing, itu ini semua tu. Pasal tangan ni dia ada macam, dia membentuk line kan, dia akan nampak cantik dan menarik. Dia tidak terlalu fokus kat muka kita kan. Jadi bukanlah maksud kita nak highlight tangan tu, tak, tapi dia menunjuk, dia memberi satu dimensi ataupun angle yang menarik lah. Kita buat macam ni, begini, begitu. Dan biasanya untuk wanita yang plus size ni, memang kita akan ambil kedudukan side lah, side tepi sini ke kan. Ini common sense lah kan. Pasal kalau kita depan macam ni, memang nampak nampak sebenarnya bukan untuk plus size je yang depan ni tak cantik. Untuk yang slim body pun tak menarik, pasal kita tak nampak dimensi dia, nampak macam flat kan. Bila kita slanting ke sini dia nampak okey lah. Terutamanya yang plus size ni, dia nampak taklah besar sangat kan, nampak slim sikit lah. Cuma untuk saya personally kan, saya tak suka nak kuruskan orang lah. Tak suka nak kuruskan orang dalam Photoshop ataupun guna AI yang jadi, pasal dia tak natural. Tak natural tu maksudnya presentation yang fake lah. Yang macam kalau camera angle tu tak apa, itu camera angle lah. Kalau yang nampak fake ni, kita gambar nampak kurus. Lepas tu bila orang luar jumpa klien ke, jumpa siapa-siapa lah kan, orang tengok macam gambar lain kan, dalam jumpa berdepan lah, dia jadi macam
tak best lah kan, maksudnya macam tu lah. Tapi kalau kita gunakan kamera angle, dia tak jadi masalah sangat, benda tu tak ketara sangat kan. Pasal orang tahu ambil slanting dia memang macam ni kan. Dan tengok kedudukan kaki tu kedudukan kaki tu penting. Pasal tu saya bagi tahu tadi, walaupun dah banyak kali berulang-ulang kan, kalau kita pakai kain, kita buat macam mana posisi kaki pun dia tak nampak, dia terlindung kan. Ni untuk yang macam saya bagi tahu tadi lah, untuk yang memakai pakaian bisnes lah. Kalau pakai baju kurung tu adalah pos-pos dia lain lah, tapi tak banyak benda yang kita boleh buat lah kan. Tengok dia posisi kaki bersilang sini, angkat kaki sikit ke, tangan buat sini macam ni kan. Dia jadi leading line. Dalam bahasa fotografi, leading line tu sangat membantu lah dari segi mencantikkan lagi gambar tu. Ataupun kalau orang, itulah dia bahasa tangan tu. Kadang-kadang biasanya kalau bila posing ni, orang tak tahu tangan ni nak buat macam mana. Kadang-kadang kita ambil gambar bos-bos saja, tangan ni nak buat macam mana. Sebenarnya nak buat macam mana tu bebas lah ikut dia kan. Tapi janganlah tegak macam lagu negaraku macam tu kan. Boleh, tapi dia tak menarik lah. Pasal tu kadang-kadang kalau masa berdiri kan, kalau gambar posing berdiri, kita suruh tangan macam ni. Tangan macam ni, bukan tangan ke samping ni, tangan yang bersilang depan tu kan. Jadi dia ada macam curve macam tu. Curve macam tu, tangan kat bawah, naik atas, atau ada muka kan. Jadi macam ada, bukanlah piramid, dia macam untuk diamond lah. Macam tu. Daripada dia tegak macam tu kan. Semua ada benda, ada sebab-sebabnya kita buat macam tu untuk bahasa visual lah. Jadi sambil-sambil tengok ni, mungkin boleh screen capture ke mana-mana post yang rasa sesuai kan, simpan ataupun ingat memori kan, ingatkan dalam kepala kita kan. Nanti kalau berhadapan dengan jurufoto tu mudah lah kita nak buat gaya-gaya santai ke, gaya-gaya yang formal ke kan. Kalau nak gaya headshot je tak masalah, tapi kalau kita nak buat pelbagai gaya untuk annual report ke, laporan tahunan ke kan, benda-benda macam ni membantu lah. Sebelum tu kan lupa nak bagi tahu, pakaian juga, warna pakaian juga dan material pakaian tu juga penting. Warna untuk mereka yang plus size ni sebaik-baiknya memang warna gelap lah. Tapi blazer biasanya memang warna gelap lah, tak semestinya hitam hitam kelabu. Ada juga warna-warna lain yang gelap lah. Tudung pun kalau boleh warna gelap juga. Dan seboleh-bolehnya kalau lah pakai baju kurung kan, atas kan, top, jangan pilih baju yang berkilat ataupun memancarkan cahaya balik. Memang tak cantik lah. Mungkin orang tu cantik, tapi sebab baju tu bila kena cahaya dia pancar balik, dia memang tak menarik lah. Elakkan pakaian yang shiny lah. Untuk bergambar, kalau nak berjalan, keluar apa tu pulang lah. Tapi kalau untuk bergambar, dia memang kurang sesuai lah. Pasal bila benda-benda yang memantul balik ni, kamera ataupun viewer, mata orang tengok dia akan pandang baju tu dulu kan. Tapi kalau kita nak jual baju tu lain ni, kita nak jual muka kita ni semua kan. Jadi kalau pakaian yang berkilat, memancar balik, reflection lah, jadi memang tak menarik lah. So kita ingat benda tu lah, pakaian, warna dan juga posing, mainkan tangan kiri kanan dan juga kaki tu penting. Kita punya seluar tu pakaian tak perlu terlalu ketat lah, agak selesa lah. Bukanlah mesti tunjukkan macam pakai leotard ke apa benda, tak. Yang penting nampak line-line yang kita boleh buat menggunakan bahasa badan tu lah. Okay lah, kalau ada benda yang tak pasti lagi apa semua lagi tu, boleh tanya di ruang komen lah macam biasa. Okay, sampai jumpa lagi.